Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin, kata Allah. Allah Taala firman, Allah Taala tuju pada iblis. Allah Taala kata, fakhruj innaka minas saghirin, wahai iblis, hang keluar daripada syurga aku ni. Innaka minas saghirin, sesungguhnya hang daripada golongan yang hina, yang lemah, yang kecil. Keluar daripada syurga aku. Nyak, pi belah buang. Tu bahasa Kedah kita. Pi belah buang daripada syurga aku ni. Kali kedua iblis menjerit marah. Balik sekali lagi, buka Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-13 ni, tuan-tuan hafal lah. Antara ayat yang sangat ditakuti oleh syaitan dan iblis, ayat ke-13 surah Al-A'raf. Ayat Quran ni semua dia takut, tapi ada 10 ayat ulama susun yang menjadi ketakutan pada iblis, kerana ayat-ayat yang 10 ni Allah tuju khas kepada iblis. Antara dia ayat 13 surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan baru dapat cucu, tuan-tuan baru dapat anak, baby, buat balik main di rumah ni, pukul 2 pagi ya teriak, pukul 3 pagi ya teriak, malam-malam teriak. Mungkin ada benda-benda yang tak elok di rumah, ataupun gangguan-gangguan di sekeliling kawasan rumah dan sebagainya, yang menyebabkan budak ni tak selesa. Jadi kalaulah boleh anak ataupun cucu yang menangis setiap malam ni hampir waktu yang sama, tuan-tuan bacalah surah Al-A'raf ayat yang ke-13 ni, tuan-tuan tiup di ubun-ubun anak, insya-Allah berhenti menangis. Syarat baca bagi betul. Syarat dia baca bagi betul. Nah, jangan baca tak betul. Kalau boleh faham dengan makna ayat ke-13 surah Al-A'raf, tiup di ubun-ubun, insya-Allah dia berhenti menangis. Kerana iblis kalau dengar ayat ni, nampak? Dia teringat balik waktu dia kena halau dengan Allah daripada syurga. Tiup di ubun anak, dia lari, tuan-tuan ni, iblis ni yang mengganggu anak. Sebab iblis, tuan-tuan jangan pelik, iblis laknatullah alaihim ajma'in ni, tuan-tuan ni, dia tak ada kerja, dia jobless, dia penganggur. Kerja iblis ni buat apa? Mengganggu manusia, merosakkan anak-anak Adam saja. Pasal itulah janji dia di hadapan Allah. Apabila Allah Ta'ala halau dia daripada syurga, tuan-tuan, dia berikrar di hadapan Allah. Dia kata, wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku berjanji, aku berazam, aku berikrar, aku bersumpah untuk menyesatkan keseluruhan anak-anak Adam. Tu dia. Dia janji. Makna dia akan cuba sedaya upaya untuk merosakkan kita anak-anak Adam, terutamanya orang Islam yang beriman kepada Allah.